Kementerian Dalam Negeri 21.2 bilion ringgit. Okey, jadi belanjawan 2026 ni memperuntukkan lebih kurang ataupun secara spesifiknya 21.2 bilion kepada Kementerian Dalam Negeri, satu peningkatan hampir 9% berbanding tahun lepas. Apakah mesej utama kerajaan melalui peningkatan besar ini terhadap peranan KDN dalam memastikan keselamatan dan kestabilan negara? Ya, Amin. Kalau bercakap pasal bajet, peruntukan, dia memang membosankan. Sebab dia banyak dengan angka. Tapi dengan Kementerian Dalam Negeri ni, dia menarik. Dua perkara dia menarik. Pertama, kementerian ni portfolio menterinya adalah berkenaan dengan keselamatan dan kedaulatan. Betul. Dan kedua, menterinya sekarang Datuk Seri Saifuddin Nasution adalah, saya anggap, orang kuat Datuk Seri Anwar. Betul. Perdana Menteri. Betul. Itu tak dapat dinafikan. Betul. Tapi seperti Amin sebut tadi, peruntukan yang besar tu tak ada kena-mengena dengan keakraban. Datuk Seri Saifuddin dengan Datuk Seri Anwar tak ada kena-mengena. Ianya ada kena-mengena dengan keselamatan dan kedaulatan negara. Dia masalah sekarang, Amin, adalah kalau cakap pasal keselamatan, kita tak boleh lagi daripada Kementerian Pertahanan. Dan juga dapat bajet besar dikatakan. Besar juga. Perkara ini dikatakan dua-dua kementerian ini saling dikatakan kena bercakap antara sesama sendiri. Walaupun Datuk Seri Saifuddin daripada PKR, walaupun Datuk Khalid Nordin daripada UMNO, mereka boleh bercakap kerana portfolionya adalah bertindih antara satu sama lain dalam perkara ini. Jadi sebab itu dia katakan, kalau dalam negeri dululah, mungkin 1 dekad, 2 dekad lepas, dalam negeri kita bercakap dengan keselamatan dalam negeri saja. Sekarang tidak. Ancaman luar juga dikatakan dalam portfolio Datuk Seri Saifuddin. Jadi untuk menjawab secara ringkas, kenapa 9%, 10% berbanding tahun ini, itu bukan 2 bilion lebih. Kerana bila bercakap tentang keselamatan dan kedaulatan, dia tak ada kompromi. Malah Datuk Seri Anwar semalam baru bercakap dalam hal keselamatan, dalam hal kedaulatan, tak ada kompromi di sini.